Oh, ada kod. I don't need kod. Hai. Terkejut aku. Marilah kerja lagi. Jangan datang ikut dapur. Oh, dia datang ikut dapur pula. Ish. Wow. Kenapa kau berada di situ? Setelah lebih kurang 1 tahun aku tak masuk balik ke rumah Granny ni, akhirnya aku kembali lagi untuk raya kali ni. Dan kalau korang perasan, masa aku main game Granny yang pertama sebelum ni, aku tertinggal satu ending rupa-rupanya, iaitu ending sewa. So kali ni aku akan menyelesaikan semua hutang aku dekat Granny yang pertama ni. So aku akan dapatkan ending sewa. Maka habislah aku dengan urusan Granny pertama dan aku boleh terus ke Granny yang seterusnya. Tapi sebelum kita bermula, macam biasa, let's roll the intro. Assalamualaikum. Berdosalah kalian tidak menjawab salamku dan selamat kembali ke channel aku, ACT1907. Tanpa buang banyak masa lagi, aku akan terus masuk ke dalam game Granny dan kita akan dapatkan ending sewa. Memut, quality kita buat high and let's go. Continue. Nombor 2. Nombor 2 ni penting. Dekat bahagian sewa tu ada 2 chest, yang mana salah satunya ada bom. Aku nak check dekat sini ada apa. Remote control penting juga. Kadang-kadang boleh ada chain cutter. Oh ya, untuk escape melalui sewa kita perlukan 3 item. Yang pertama chain cutter, yang kedua macam lever. Tu yang ni kita perlukan. Lepas tu kita perlukan juga rusty key kalau tak silap. Rusty padlock key. Oh, okey. Wheel crank ni penting juga sebab kat bawah tu ada jalan rahsia yang kita perlu akses menggunakan crank wheel. Oh, ada kod. I don't need kod. Hai. Terkejut aku. Tak ada. Lari. Drop. Ada buku. Ambil. Tak sempat. Okey. Masuk. Tak guna Granny. Okey. Ambil buku. Masuk sini. Sekarang masa untuk ambil spider key. Okay guys, dekat atas rasanya dah tak ada apa-apa. Aku mungkin boleh ni. Aku nak try buat ni. Oh my god, Granny dekat depan tu. Bahaya. Aku nak try buat ni. Korang tengok Aku tak tahu jadi ke tak. Aku tengok dalam YouTube ada orang buat macam ni. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jadi. Mungkin tak kena tempat. Oh. No. Mana dia? Mungkin hujung sangat aku buat. Hai. Hai. Kita cuba lagi. Hai. Kau dah penat ke? Marilah kerja lagi. Jangan datang ikut dapur. Oh, dia datang ikut dapur pula. Ish.
Sempat ke aku nak buat benda tu? Sempat kot. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena. Tak apalah. Kita kena ambil weapon key juga. Oh, tepi kotak. Jangan pijak backtrack. Kat sini aku dah check kan. Cepat. Ambil ni. Terjun. Kat atas tadi ada engine. Tapi kita tak perlukan engine. Pada aku nampak cogwheel kat sini. Cogwheel drop dekat sini dulu. Spider Angeline. Long time no see. Flashback jump scare 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu. No, tak ada apa. Oi! That was the most unfair jump scare I have ever experienced, you know. Okay, where is she? Hello. So, tunduk. Yeah. Watermelon nak tembikai. Ui, cepat lari. Hello. Tak nampak aku. Tak ada apa kat sini kan. Okay. Dia pergi ke mana? Where you going? Kanan, kiri, depan. Kiri lah, pergi kiri. Kiri. Kau pergi ke kanan, tak guna betul. Tak apa. Kita main kejar-kejar sikit. Hello. Kanan kiri, pusing balik. Pusing balik. Sepatutnya aku drop dulu tembikai tadi. Drop dulu. Sebaik aku tak keluar lagi. Okey, bagus. Kau ke kanan, aku boleh naik atas. Bagus. Nombor 2. Ingatan aku masih fresh. Oh, witch handle. Biasanya mungkin ada hammer kat dalam perigi tu. Sebab selain hammer boleh jumpa tembikai dengan engine. Tapi dua-dua tu dah ada. So sepatutnya hammer lah kat sana. Dalam ni tak ada apa. Alamak, macam mana pula aku nak keluar ni? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tak ada. Wow. Kenapa kau berada di situ? Wait. Aku drop kat sini dulu. Jangan jatuh. Aku tak nak Granny datang kat garage tu lagi. Nanti aku nak keluar. Ambil mic. Drop. Okay. Nenek, are you here? Sekarang aku kembali ke teritori nenek. Si Granny busuk. I see you, nenek.
Tutup. Kunci. Buka. Mampus kau. Kenapa lag ni? Oh, ini playhouse key. Yes. Kunci hijau. Dan aku dah ada apa namanya tu? Cogwheel. Nanti aku akan main juga Granny 2, Granny 3 dan juga The Twins. Dan aku juga akan main game Granny 5 fanmade tu. Yang sangat popular tu. Granny 5 tu sebenarnya aku dah pernah main dulu. Tapi dulu aku dah pernah tamat dah pun. Cuma sekarang aku rasa dia dah ada major update. Siap ada Act 2 lagi. Aku tak tahulah tu. Itu memang baru lah. Aku tak sampai bahagian Act 2 semua tu. Dulu aku main game Granny 5 tu simple je. Taklah simple, panjang juga. Tapi tak adalah sampai ada Act 2. Tapi itulah, aku akan complete game official dia dulu. Give me something good. Oh, birdseed. Birdseed dapat remote. Yes. Bagus. So tinggal rusty key. Dalam ni. Oh, okey. Ada cogwheel. So dekat dalam ni mesti ada weapon key. Dekat playhouse. Okay, Granny dah mampus pada muka. Hahaha. Ambil weapon key. So maksudnya aku tak perlulah. Oh, mungkin aku perlu. Ish, banyaknya. Sebab rusty key aku belum jumpa. Mungkin rusty key ada dekat dalam yang kita kena guna screwdriver tu. Okay, let's do this quick. Tembak screwdriver. Ya, jalan. Tepi. Jangan halang aku. Ambil. Masuk kat bawah ni. Terjun. Okay. Then shoot. Nice shot. Good. Nenek. Mungkin nenek dah hidup, so aku akan buat trap dan buat beku. Nenek, come down here, nenek. I have something for you. I have a Christmas gift. Walaupun masih lambat Christmas. Hai. Hahaha. Tepi. Hehehe. Benda ni aku drop dulu dekat dalam rumah. Nanti aku nak ambil screwdriver. Drop. Ambil benda ni. Buka dekat bawah tangga. Satu lagi tempat yang guna screwdriver dekat tempat pintu kita nak keluar tu. Yes.
Rusty key, just what I needed. Dan harap aku tak terserempak dengan Granny. Tak sampai seminit lagi kan. Okey, semua item yang aku perlu semua dah ada. Tinggal buka-buka je. Kita dah boleh keluar guys. Alhamdulillah. Aduh, masalah juga ni, panjang sangat ni. Kenapa macam tu? Kau jatuh. Jatuh. Apa masalah kau? Jatuh. Okay, bagus. Berurusan dengan si spider lagi. Spider Angeli. Oh, hai. Apa engkau? Sekejap. Okay, tu. Okay, dia pergi ke kanan. So, kena cepat-cepat ambil Rusty key dan terus ke kiri. Jangan mati kena jumpscare. Aku tak suka tempat ni. Dengan kenangan pahit yang aku ada. Okay, letak dulu. Buka tu nanti. Wow, Ashiti, kau bermain dengan maut, Ashiti. Nasib tak kena. That was a close call. Oh my god. Okay. My heart. Uh-oh. Oh. Datang ke sini. Datang ke sini. Okay, cepat keluar. Ke sini. Flashback. Jangan jumpscare aku kat sini. That was close. Bye. Yes, aku boleh keluar guys. Let's go guys. Rusty key, cepat ambil. Rusty. Chain cutter. Alright. Dan inilah dia ending terakhir di game Granny. Bye bye Granny 1. Aku dah tak akan kembali lagi ke rumah ini. Yes, let's go guys. Granny 1. Granny 1. Kenapa aku panggil Granny 1? Granny, kenapa kau duduk kat bawah ni? Macam mana kau boleh masuk kat bawah ni? Dan kau Spider Angeline, kau makhluk yang paling pelik. Aku paling tak faham Spider Angeline tu. Kejap jadi orang, kejap jadi spider. Apa? Apalah. Tapi ya, itulah gameplay aku untuk bermain game Granny 1. So sekarang aku dah selesai game Granny 1. Tinggal lagi Granny 2, Granny 3, The Twins dan juga game Granny 5 yang Fate tu. Untuk game Slendrina semua aku dah main. So korang boleh check playlist. Aku dah selesai game Slendrina yang nombor 1 hingga nombor 10. Korang boleh check. So kalau korang sukakan video ni, tiba-tiba hujan kat luar, jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi di video akan datang. Bye. Assalamualaikum. Alamak, ayam. Okay, bye guys.